Siapa kawal harga emas? Pernah tak anda terfikir siapa yang tentukan harga emas? Ramai fikir ada pihak tertentu yang sengaja naikkan harga. Tetapi sebenarnya harga emas tidak ditentukan oleh satu negara atau satu syarikat. Ia bergerak mengikut permintaan dan juga penawaran seluruh dunia. Sama seperti mata wang dan juga komoditi lain. Setiap hari ribuan transaksi emas berlaku di pasaran antarabangsa. Bank, pelabur, pengilang barang kemas, pelombongan dan pengguna biasa semuanya membeli dan juga menjual emas. Apabila permintaan meningkat, harga naik. Apabila permintaan menurun, harga bergerak turun. Itulah asas pasaran terbuka yang membentuk harga emas global. Harga emas juga dipengaruhi oleh kekuatan dolar Amerika. Emas didagangkan dalam USD. Jadi, bila dolar menguat, harga emas biasanya turun. Bila dolar melemah, harga emas kembali naik. Faktor seperti inflasi, perang, krisis ekonomi, perubahan kadar faedah dan keyakinan pelabur juga memberikan kesan. Dan perkara ini berlaku secara serentak di seluruh dunia menjadikan harga emas sukar dimanipulasikan oleh mana-mana pihak. Jadi, bila anda lihat harga emas naik atau turun, ia hanyalah refleksi keadaan ekonomi dunia yang sentiasa berubah. Peranan kita sebagai penyimpan ialah memahami trend, menabung secara konsisten dan gunakan emas sebagai alat perlindungan untuk jangka panjang. Semoga perkongsian saya memberikan manfaat untuk anda. Nak mulakan simpanan emas dengan Public Gold? Boleh tekan butang sign up dan saya akan bantu anda langkah demi langkah dalam simpanan emas yang terbaik untuk anda.